Alhamdulillah. Sampai juga hari ini. Malaysia? Lembu Malaysia. Lembu Malaysia. So we trademark. Dia punya lain. tanduk nampak tu yang kat sana. Yang Mungkin beberapa bulan lepas kot yang tu kalau yang 800 kilo tu 10% dah 80 kilo. tengok weh, besar weh. Premium section ni adalah Maggi lah. Smallest je hari ni. Seminggu pun tak sempat habis. Jangan risau. Ni bonda nak minta nyanyi dak hidung je. Okey. Masa tu balik. Dia mana tu bang? Boleh dalam rumah boleh? Boleh. Dekat Thailand banyak dalam rumah. Oh ya. Diorang pakaikan pampers. So kalau tengok yang pet yang betulnya, diorang akan ada baju dia, pakai pampers dia, kita tak buat lah kan. Tapi yang duduk kat rumah memang pakai pampers. Okey. Itu sedap tau. Selalunya orang panggil ham kan. Itulah daging ham. Perasaan kalau lembu lain tak ada. Kalau lembu yang Brahman atau Brahman cross, you can see that ham. The ham to itself kadang can go up to 2 kilo. Orang cari. Dah selesai dah kita buat lawatan dekat Kola Cattle Farm. Terima kasih kepada Cik Jamal yang membawa kita lah pusing dan memperkenalkan kita dengan semua jenis ataupun spesies lembu. Nampak seekor macam sama tapi tidak. Ya. InsyaAllah nanti kita akan kontak untuk pilihan lembu. Terima kasih kepada Haizat, terima kasih kepada Cool FM, sudi turun padang, tengok sendiri. So sedikit sebanyak kita share something yang good for own knowledge and rakyat di luar sana. Betul. Terima kasih.